Tapi topik tu sensitif sungguh orang perempuan no. Pasal apa? Selalunya korang tengok saya dekat kawasan KL dan juga Selangor. Dan sempena bulan kemerdekaan yang bakal tiba, saya datang all the way daripada Kuala Lumpur terus ke negeri yang paling utara di Malaysia, Perlis. So guys, kenapa saya di Perlis? Korang ingat tak konten ni? Macam mana Nego? Okey. Kita orang kita kena kuat. Saya faham struggle lah ni teruk no. Dan kebetulan ada follower saya DM saya beritahu mereka dah viral, perniagaan dia orang semakin maju. So alang-alang saya kat Perlis, saya nak pergi ziarah dia orang, tengok macam mana perniagaan dia orang. Tengok konten ni sampai habis guys. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Sihat ke? Hai. Ramai no. Dah pada layan ni pula. Ni awak apa? Lelaki ya? Suami ya? Itu tak ada. Itu ada anak ah. Sihat no? Main mana? Pada Kuala Lumpur. Bagi jalan lah. Tak bayar. Tak payah, saya bagi. Ambil. Ni bagi Fahmi, bagi dia balik tidur awal. Tolong kira lah. Ingat. Nego macam mana bagus? Alhamdulillah lagi. Tu no. Waktu yang itu singgung sikit. Ni semua tunggu pisang cheese ya? Ada pisang biasa sama. Oh. Nampak tak? Saya kata ni cok pisang paling sedap kat Malaysia. Hamba tak percaya hamba tengok tu. Kosong. Tinggal seredok. Ni pakai pisang apa ni? Pisang awak. Dia goreng ni ada cara no, dengan tepung dia no. Jangan ambil duit lah, bagi dia semua. Okey. Masa saya ambil video tu, dia kata muka puan macam dengan pelakon tu. Saya tak tahu. Saya dia kata siapa dia? Wan apa dia? Atau dia kata? Sayur pun tak tahu. Jauh beza. Sama lebih kurang. Untung lelaki kalau dia minat pelakon tu, dia dapat bini muka macam pelakon tu. Selepas berarti sebulan ke 3 minggu baru video naik Apa tu dia kata kemarin lah. Pasal masa tu tukang edit video saya cirit. Lah sehari pakai berapa kilo pisang? Bulan ni boleh 30 lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu 15 kilo. Double lah. Double. Pada yang baru tengok video ni, saya sekarang berada di negeri Perlis, di mana di sini ada satu gerai goreng pisang. Dan saya pernah ziarah gerai goreng pisang ni dulu. Agak sunyi lah. Tapi sekarang ni kalau korang tengok, beratur orang nampak. Perniagaan puan saya sebenarnya sampai hari ni saya tak tahu nama dia. Alhamdulillah guys, perniagaan dia makin maju. Dulu tak ada zinc ni, sekarang dah ada. Dan ramai tengok depan tu ramai. Ya? Kalau betul saya tak bayar, esok mai bayar lagi. Baik, jaga diri elok. Tak apa bang. Makan. Tak apa. Hari ni kenduri. Baik, tak ada apa. Nasib baiklah hari ni dia ada cakap saya lagi tak apa. Tu no. Tu apa backup plan kalau kata sibuk kan. Takkan nak biar bini seorang. Tambah cawangan lah. Tak ada. Saya tak pasal minyak pisang ni naik kat muka kita. Sorry tak lambat. Baik sama. Ya. Signature puan. Okey. Daripada dulu sampai lah. Okey. Masih. Saya sampai lah tak pernah tanya nama apa dah. Saya nama Azlina. Azlina. Teruk betul buat video pasal orang tapi tak tanya nama. Tapi itulah kesian kena fikir habis-habis ni. Lah ni berniaga maju, bini duduk seorang, kena cari pembantu ni. Cari seorang lagi yang boleh teman dia sambil teman awak sekali. Pergi dah habis. Saat gitu ngin habis pokok-pokok apa poyok-poyok ni semua. Tapi kalau rezeki pun tak tolak kan. Rezeki hak mana tu? Tak apa. Saya simpati betul. Takut saya malam tidur kat bankin ni. Tapi topik tu sensitif sungguh orang perempuan no. Pasal apa? Tak boleh. Topik tu bahaya. Pasal apa puan? Buat cerita kat saya. Saya nak cerita. Hari ni topik siapa yang tengok video ni, topik malam untuk petang. Lah ni video untuk petang ni adalah pasal poligami. Ni saya cakap tu terang. Cikgu try lah. Jaga diri elok nah. Jaga mak elok tau. Ambil saya punya lu. Ambil saya punya lu. Boleh. Tak apa. Ambil saya punya lu. Cikgu dah tunggu. Tak apa. Cikgu relax pisang. Saya makan sodak-sodak tu. Ambil ni lu. Terima kasih. Sama. Dah tuan dia belanja. Mana nak? Saya rasa sejak saya main tadi ni dah kali ke-10 ke 12 kali dia goreng. Goreng angkat habis. The best and fresh. So korang kena datang gerai ni guys. Serius saya cakap. Bagi RM5. Lepas tu bagi cok ubi RM5 boleh tak? Alhamdulillah no, berniaga okey no. Okey lah. Dah pasal saya tengok kat video dia pun kata sebab cikgu pi kan. Lepas tu tadi puan pun cakap kata lepas cikgu mai tu orang mai kan apa semua. Saya rasa ada salah faham kat sini.
Bukan pasal saya, rezeki hampa. Bukan saya tak ada apa pun. Sampai dia pamer dia bercakap, bila ada kat sini goreng pisang? Lah, dah. Mungkin dia pun tak perasan. Dia pun tak perasan. Lepas pada cikgu viral, ada lagi yang viral lepas tu. Viral. Oh ya ke? Lepas seorang-seorang main tolong viral. Kan dalam video cikgu pun kan, pakat komen masing-masing ramai. Alhamdulillah. Lega lah yang tu. Saya bukan apa-apa, jagalah orang rumah dia elok. Nah, ni dulu ingat tak saya bagi cincin satu? Ada lagi tak? Ada lagi? Cantik lagi tak? Cantik lagi. Elok lagi no. Mai kira kat saya. Berapa? Ada orang lagi. Sat. Lagi ada orang saya takkan balik. Boleh saya tanya sikit tak? Siapa suka makan pisang cheese? Ada combination pun sedap. Combination yang sedap. Hari-hari ke Mai? Hari-hari beli kat sini. Tu dia. Jangan kerap kan. Sehari pergi hospital kena minum air gula. Bawa motor jaga-jaga no. Jangan ni ingat. Baik, sama-sama jaga diri elok nah. Allah. Terima kasih banyak. Makan. Nah. Tak ada nak masuk live itu. Tak apa. Birthday saya. Ni masuklah live. Saya merdeka ni saya nak masuk buat live. Masuk abang kata saya dapat pisang cemeh daripada cikgu. Saya nampak komen pisang cemeh tu, saya suruh dia ambil hantar barang ni mai tu. Nah, jaga diri elok. Baik sama baik. Baik sama nah. Ni saya doa untuk orang rumah. Minta pemudahlah urusan nah. Semua okey ke? Makan mau cukup ke? Baik jaga diri elok. Okey. Kira Ustaz berapa semua? Mai nak bayar. Tak lagi kacau apa lagi. Mai takatlah berapa? 589. 589. Ni termasuk makanan vendor ke? Ya. Semua sekali no? 589 no? Nah. Terima kasih. Okey. Tak apa lebih tak mau. Terima kasih. Nanti bagi orang ambil makan apa semua dia elok lah. Nah, dua dia elok. Baik sama. Nah ni. Saya nak minta tolong Ustaz. Hari tu saya mai tak ada kan? Nah ni sarung kat tangan bini Ustaz. Oh lama. Lepas tu cakap benda sonok-sonok sikit. Time kita rasa kita tak suka ke, kita rasa biasa, kat luar sana ramai nak sambak. Tambah dapat bini hak rajin macam ni, cantik pula tu. Ini cincin satu nah, sarung Ustaz. Cepat. Lepas tu cakap lah benda sweet-sweet sikit. Rambut elok dah. Tak tahu nak cakap apa. Cakap lah, hang ni macam cok pisang. Tak ada hang aku tak boleh hidup. Cakap apa dah. Terima kasih lah. Terima kasih. Dalam banyak-banyak benda terima kasih ya. Tak tahu nak cakap. La ilaha illallah. Jom saya minta diri dulu. Jaga diri elok. Nah puan. Ni nanti merdeka nanti saya nak minta tolong sikit. Pasal saya duk cakap banyak kali orang tak mau dengar. Apa ada masa hang mau masuk Ustaz live TikTok saya? Pasal saya nak bagi barang free. Siapa pun tak mau masuk bagi tahu nama. Nah nanti 29 dan 30 ni saya buat live. Hampa masuk, hampa kata kami daripada Cok Pisang Perlis ke apa ke. Saya nak minta admin saya dapat tangkap benda tu, saya nak hantar barang hampa free. Ada masa masuklah nah. Okey, jaga diri elok nah. Okey baik, assalamualaikum. Terima kasih banyak cikgu Melay. Ni kalau suami nak kahwin ni bagi ya. Baik. Semoga berjaya tidur lah malam ni. Okay guys, tadi korang dah tengok konten tu. Tak ada kata lain dan tak bukan. Itulah menggambarkan kita sebagai rakyat Malaysia. Bangsa yang kuat, hebat, bertamadun. So guys, apa lagi? Doakan kepada puan dan juga suami dia. Semoga mereka diberi kekuatan, diberi kehebatan dan dimurahkan rezeki. So saya menjemput korang masuk ke dalam live merdeka saya. Korang kena hutang budi kepada orang Perlis. Sebab apa? Saya nak berikan 100 pieces Moissanite secara percuma kepada korang. Percuma guys. Untuk merdeka live terbesar saya ni, Cikgu Syahri. Sayang korang. Timah Tasuh Perlis.